KUNAFA Makanan Sampah. OJEN dakwa biadab. Johan Azali kekal pendirian takkan promosi makanan tak sihat. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perselisihan faham antara atlet Muay Thai negara, Johan Azali dan usahawan Zen Rosli atau lebih dikenali sebagai Ojen Aiwah, mencetuskan perhatian hangat dalam kalangan netizen selepas kedua-duanya berbalas kenyataan di media sosial berhubung isu makanan pencuci mulut, kunafa. Isu berkenaan dipercayai bermula apabila Johan Azali atau Jojo tampil dalam sebuah podcast dan menyifatkan kunafa sebagai makanan sampah dari sudut pemakanan, dengan alasan kandungannya tidak sesuai untuk gaya hidup seorang atlet profesional. Kenyataan itu kemudiannya mengundang rasa kurang senang Ojen yang juga merupakan usahawan di sebalik jenama Kunafa Aiwah, memandangkan produk tersebut merupakan antara produk utama perniagaannya. Menerusi tangkap layar yang tular di platform Threads, Ojen pada awalnya dipercayai menawarkan tajaan daripada jenama berkenaan kepada Jojo. Bagaimanapun, atlet muda itu menolak tawaran tersebut dengan alasan mahu mengekalkan disiplin serta imej gaya hidup sihat sebagai seorang atlet. Hidup ni bukan pasal duit je Ojen, Jojo ada pendirian. Jojo rasa brand ni tak seiras dengan brand Jojo. Jojo nak promote gaya hidup yang sihat and kunafa ni tak sihat. So number thank you. Semoga dimurahkan rezeki selalu, katanya. Nak cakap tak sihat kita boleh terima tapi kalau mentiun sampah makanan kot. Beradab juga Jojo. Jangan sekadar raj baik. Lain orang lain cara cari rezeki. Kalau tak suka cakap baik-baik jangan sampahkan makanan. Dulu kemain DM voice nak booking kunafa. Sekarang meludah ke langit akhirnya kena muka sendiri, katanya.